Gadis tu baru je gigit aiskrim, tapi makcik tu dah ketakutan. Macam nampak hantu sampai berundur ke belakang. Dia pelik tengok diri sendiri, rasa tak ada apa yang aneh, jadi dia gigit lagi sekali. Sampai kan makcik tu terus lari lintang pukang. Macam kalau lambat sesaat je, mesti kena makan. Gadis tu langsung tak faham kenapa. Bila balik rumah, dia makin bingung. Dia tengah bercakap dengan mak dia, tapi mak dia langsung tak nampak dia. Mak dia tercari-cari mana orangnya, siap panggil-panggil nama Ceng-Ceng, padahal anak dia ada kat depan mata. Ayah dia pun cakap tak nampak dia balik. Mak dia pelik sebab tadi dengar bunyi pintu dan kasut pun ada kat depan pintu. Bukan setakat mak dia, teman lelaki dengan ayah dia pun tak nampak dia. Dia ingat dorang saja pakat nak kenakan dia. Sampailah dia masuk bilik air, baru dia tergamam. Sebab dekat dalam cermin pun, kelibat dia langsung tak ada. Baru dia faham kenapa makcik kat dalam lift tadi pandang dia dengan penuh ketakutan. Dia terus cuba telefon teman lelaki dia. Tapi suara dia langsung tak kedengaran kat sana. Teman lelaki dia cuma dengar senyap dan ingat talian yang tak elok. Akhirnya, dia terpaksa hantar mesej sahaja. Bila teman lelaki dia baca mesej yang suruh ambil kat luar supaya mak ayah tak risau, dia pun terus minta izin untuk keluar. Tapi bila kat luar, teman lelaki dia tetap tak nampak kelibat dia. Tiba-tiba, telefon gadis tu berbunyi kat atas bangku. Teman lelaki dia mula panggil-panggil nama Ceng-Ceng dengan risau. Masa ni, dia cuba raba kawasan kosong kat depan dia. Ternyata tekaan dia betul, teman wanita dia memang ada kat sebelah je.